Bismillahirrahmanirrahim. Tengok dalam bab haid ni, benda yang haram bagi orang mari haid. Ada berapa dah? Berapa dah budak? Benda haram mari haid dah apa? 8. Dah. Bila dah 7. Dah. Kok dia duduk bila rumah, lek pondok bila lagi. Bila. Baik, kita duduk yang ke-8 insya-Allah. Yang terakhir, wasaminu, dan yang ke-8 yang haram bagi orang marihi dan nifah, al-istimta', bersedak-sedak. Bersedak-sedak ni bil mubasyarah. Bersedak-sedak iaitu dengan tepuh kulit dengan kulit. Tu di antara lelaki dengan perempuan, tu lelaki dengan bini. Tepuh di antara mana? Mimma baina surrati wa rukbah, di antara pusat dengan lutut. Di antara pusat dengan lutut. Ni ngau ni. Celah ni tak boleh. Jamuh pun tak boleh. Jamuh pun tak boleh. Maksud jamuh ni tak boleh ni. Tepuh tak boleh. Tengok tak apa. Tapi molek tak molek tu buku lain. Masalah tepuh di antara pusat dengan lutut masa mari haid haram. Ambil dalil mana weh? Ambil dalilnya bahawa Nabi ditanya, orang-orang mari tanya, wahai Rasulullah, apakah yang halal bagi aku daripada isteri aku masa mari haid? Dia mari tanya Nabi, aku tu lelaki, ni bini aku. Gapo ti aku boleh buat dengan bini aku masa dia mari haid? Nabi jawab, yahillu ma fawqal izar. Harus benda di atas kain. Nak mai halik atas, halik ni naik ke atas boleh. Harus. Sekat pusat naik ke atas. Boleh. Nak tepuh boleh hak tu. Nampak tak? Kalau itu Nabi kata ya harus benda yang di atas kain, begitu juga bawah kain, orang pakai kain sekat lutut. Di bawah lutut tu tak apa. Di tengah tu tak boleh. Tu dah. Orang tua tak ada bahasa rena dah, orang muda-muda tu. Orang muda-muda baru menikah, api tengah duk panas dia. Kena jaga molek lah. Nak pakai kain kemah molek. Tak? Tu. Sebab gapo kau boleh dilari di antara pusat dengan lutut? Sebab takut jatuh dalam bersetubuh. Ada main kat tepi go, jatuh dalam go. Waktu ada main kat tepi go, masuk go. Nabi kata man hama haulal hima yushiku ay yaqafi. Siapa yang duk main di tepi tara, dekat-dekat nak masuk dalam tara. Lepas tu Nabi lari deh. Baik. Itulah perkara yang dilarang. Yang dilarang yang ke-8. Tengok boleh ke tak? Boleh. Tak ada masalah tengok. Buku tengok tak apa. Ya isteri kita nak tengoklah mana, tak ada apa dah. Maka tak ada masalah. Dah. Cium tak apa. Cium mana? Cium muka ke apa, tak ada masalah ke apa. Ni kita kecek betul-betul ni, takut orang hok dengar dia boleh tahu dah. Sebab tu orang Yahudi kalau bini mari haid, dia pakai duk suku-suku tu orang. Siapa hok bini masuk tak akal orang Yahudi. Kebakar itu terus orang. Bawa mak retina mari haid, mung kuku terus orang. Tapi Islam pertengahan. Kristian dia bebas dah pula mari haid, tak apa ikut awak. Kristian. Kok Europe ni Kristian. Ikut awak lah nak buat tak apa, masa mari haid pun boleh. Jadi bebas dah. Lek Yahudi dia terik dah. Islam mai pertengahan. Pertengahan iaitu tepat tu tak boleh. Sebab Tuhan kata wala taqrabuhunna hatta yatur. Jangan api tepat tu sehingga dia suci. Bukan suci saja, fa iza tatahharna, apabila dia telah menyuci,
Makna telah mandi, fatuhunna min haitsu amarakumullah. Buatlah. Waktu izin kamu buatlah. Min haitsu amarakumullah. Tak. Habis lapis perkara yang haram bagi orang perempuan dan orang lelaki. Masa mari hari. Imam Ghazali dia royak satu faedah. Ya tafaidah hakal Ghazali. Ghazali ni tuai kitab Ihya, tuai kitab tasawuf. Ya ta'annal wat'a qabla al-ghusli yurithul juzam fil walad. Tapi tak ada dalil ni dia. Kata bahawa bersetubuh dengan orang perempuan yang sudah suci daripada haid tapi belum mandi. Darah ada dah, tapi tak ada mandi lagi, tak ada mandi wajib lagi. Dia kata membawa kepada penyakit juzam. Juzam ni penyakit pasal makan daging gitu. Luar daging gitu. Fil walad pada anak, bukan pada tua, pada anak. Ya baik ni, hak Tuhan lari tu ada lah tempat bahaya dia tu. Sebab apa boleh Tuhan lari masa mari hari? Sebab darah ni darah yang cemar, yang tubik daripada tubuh orang perempuan. Maka darah tu darah cemar, darah penyakit. Orang tino hak sihat dia tubik darah tu. Sebab dia orang panggil kata dia tubik automatik. Dia kap tubik dengan automatik. Tapi dia orang tino tak segar, tak tubik. Berarti dia retina mana tak mari orang tu tak tino tu tak segar mana tu darah tak tubik. Darah hak cemar dalam tubuh tak awak tubik keluar. Makna retina ni cara ubah ni. 3 bulan mai sekali. 4 bulan mai sekali ni tak sempurna mana ni, tak sihat mana retina ni. Tapi nak bulan betul masa pula tu. Ada retina betul masa. Tepat ni lagi. Pak Raulah habis. Nak bulan lagu tu, oh ni tak sihat benar ni. Betul masa lagi. Mari nak bulan. Tak. Ni darah ni darah yang Allah Taala wi kepada orang perempuan tebik dah. Orang lelaki tak ada. Gitulah. Yang kita sebut kemudian kita sambung insya-Allah wa yahrumu 'alal junubi khamsatu asya. Haram di atas orang junub pula. Orang junub makna orang yang wajib mandi. Lain pada haid dan nifas dah. Kita sambung insya-Allah. Wallahu taala a'la wa a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyyan wa la mahruma. Zidna Allahumma ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan bi karamika ya akramul akramin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina al-mulahaqin alaina lil mu'minina mu'minatil ahya'i minhum Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.